Good morning. Morning sangat, sekarang dah pukul 11 pagi. Kita tengok kita bersama siapa? Kita nak pergi celebrate birthday baby. Birthday baby. Birthday May babies. May babies. Oh, Cik Ya, Mei juga? Ya. Oh, berapa hari bulan? 10 Mei. 10. Mama 17. Kita sama bulan. Oh. Tahun lain. Kebetulan kita ada masa hari pagi. Satu perancangan yang unexpected. Bukan tak ada dalam perancangan. Tak ada dalam perancangan. Tiba-tiba dia jumpa geng dia. Lepas tu nak pergi potong-potong kek. Oh, kek. Wah, macam baca buku lah Cik Ya. Betul lah. Nak katam-katam. Nak katam. Wow. Saya betul-betul baru bangun. Lepas tu Mama ajak. Guys, hari ni 17 Februari 2025, which is birthday Mama. Sekarang ni pun dah petang, dah pukul 6 petang. Jadi kita nak pergi celebrate birthday Mama. Sekarang ni aku rasa macam kenapa lens aku bergerak? Sebab apa? Lens bergerak sebab apa selalu? Salah pakai ke? Kau tengoklah, nampak tak tudung ni? Dia macam kan? Lantak lah. Jadi hari ni kita akan surprise Mama. Mama tak tahu pun kita orang nak pergi mana. And by the way guys, kita orang ada 52 hadiah untuk Mama. Okay, tapi itu Mia akan buat 2 vlog lah. Satu unboxing hadiah, satu lagi celebrate birthday. Kita ni belum mata je ni lurus. So kita memang kena ketip lah. Ketip. Baru nampak kan. Dan sambut birthday Mama dekat skydiving. Abang dah book. And then also dekat sana nanti kita akan ada kita tak ada deco pun, tapi Mia ada order bunga fresh flower. Mia akan orang tu akan delivery dekat sana terus. Sebab benda tu sangat-sangat last minute. Tak sampai 1 jam pun order. Terus macam okay, proceed. Bayar. Okay ke tak okay? Ada influencer ni. Influenza, Mak. Influenza. Kita ada birthday girl di sini. Apa yang Mama rasa? Makan serai ke? Tak kisah, ikut je mana-mana. Yelah, dalam fikiran Mama rasa kita akan sambut dekat mana? Sebab semua orang tahu, Mama je tak tahu. Kita orang tahu. Kedai makan lah. Tempat makan. Itu yang kita tempat makan. Boring kan? Jawapan tu sangat-sangat boring. Hari ni 17 Mei. Abang booking waktu bila? Abang dah booking daripada awal 1 bulan Mei lagi abang dah booking. Buat anniversary? Yes. Kalau pakai kasut. Pakai heels. Kita dapat KLCC guys. KL Tower. Dan sana KLCC. Ya, kena tunggu. Ni kita dah sampai, tapi kita akan tunggu dekat lobi sebab kita ada bunga. Kita tengah tunggulah runner tu untuk sampai. Ini tempat yang agak Jom. Okay, terima kasih. Bunga guys. Birthday punya kek tak ada, cuma dessert menu. Mana tulis happy birthday ni ke? Cantik ke? Ni lah. Yalah, abang bagilah.
Kita duduk dekat luar. Oi, pokok besar. Abang, white wine ni semua arak ni. Wine arak tu. Mahalnya. Grey tea. Okay. Tak nak lah, nak fresh orange. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Orange juice. Abang belakang ni. Okay. Gunalah, saya sedang. Italian mafia. Ada mafia. Walale, ilwale. Amazing. Ni abang punya salmon. Abang punya apa? Chicken ke apa? Chicken. I don't know. Di lasagna. Lasagna. This is mine. Burger mafia. Pusing. Sedap ke kek dia? Aiskrim. Let's eat. Oh, by the way. Kau nak dengar saya makan tak? Api-api. Saya dia biasa tapi burger dia sedap. RM15 je bang. Beef patty dia. Tempat ni penuh lah biasa tengah hari. Tak ramai. Malam je ramai bang. Tengah hari tak ramai. Orang-orang kerja pun makan kat sini. Lunch. Roti dia tebal gila. Roti dia tebal. Agu dia tebal. Sedap, patty dia sedap. Sedap eh? Sedap. Mana aku nak sumbat ni? Dah balik dah. Bye. Cantik lah kamera dia. So kita dah nak balik dah. Tapi balik ni Mama akan unboxing dia punya 52 hadiah. Tapi yang tu dekat vlog lain lah. Mia akan asingkan vlog. Ni pun nampak dua-dua dia. Bye-bye. Yang tinggi-tinggi sekali tu ada apa abang? Bye. Wah, banyaknya manusia. Tak tudung lagi.
Ada lagi surprise lagi. Lagi surprise-nya. Duduk. Bila dah balik ni, macam biasalah, kita mestilah kena send semua gambar-gambar diorang ni kan. I'm happy. Kadang-kadang kita tengok orang happy pun, benda tu boleh membuatkan kita happy juga kan. Berkata-kata lah pula dah. Korang pernah tak korang macam, dah ni kan birthday mama kan, so macam korang mesti nak wish birthday kan. Tapi korang emosi, ya Allah. Dia macam, walaupun sebenarnya wish tu simple je, tapi tak tahulah. Kakak always love you mama, wanita terbaikku. Aku sebab dengan apa, ayat sendiri. The way untuk nak sampaikan emosi tu adalah dia bergenang air mata. Last minute lah order. Yang order pukul 5 petang untuk sampai pukul 7.30 petang. And Mia terus minta dia delivery terus dekat NV Sky Dining tadi, sebab diorang pun alang-alang kat area KL. I love bunga. Dan ini adalah, saya harap orang akan tahu sampai bila-bila yang saya suka bunga. Saya dapat anugerah ke, anugerah apa-apa ke, graduate ke, bagi bunga pun saya dah happy. Okay guys, bye. Jumpa di next vlog. Bye.